Okay guys, so ni CB1000 baru. Nak tengok dia punya spek ni. Depan ada Brembo. So, Brembo dia bagi Brembo style 5 kat sini. Ni design dia. Dia macam ala-ala Street Fighter. Bugatti Street Fighter sikit depan dia. Yang Malaysia punya dapat SP. Kalau SP kau dapat all-in. Siap all-in kat belakang. Tu full TFT kat sana. Throttle by wire. So tak ada kabel. So sedap lah sikit nak bawa. Ni throttle by wire. Fork board ni adjustable juga. Tapi Showa ni adjustable separate function. So far okay lah, cun aku tengok design ni. Kalau tengok dari depan nampak macam Bugatti Street Fighter sikit depan ni. Macam lah tapi bukan lah sebenarnya. So 1000 tapi 1000 engine dia daripada CBR 1000 yang lama. Okay guys, kita nak try ride ni CB1000. Kamera tengah rekod ke? Okay, kamera tengah rekod. CB1000 R Hornet 1000 nak CBR 1000 Hornet. So kita try. Sekarang ni mode dia, kita boleh set mode dia. Ada rain mode, user 1, user 2, user 3. Sport, aku sport, so aku ambil sport. Selain daripada tu, aku tak tahu ni ada apa lagi. Ni total kilometer, trip, power dia. So power dia ni lah, traction control dengan ni. Power max, traction control dia paling rendah. So kita try. Ni exhaust lah, set exhaust. Nak sambil okay lah. Okay guys, kita dengar bunyi exhaust dia. Bunyi exhaust dia memang sedap. Try gear 2 dulu. Ui, sedap saya hilang 4 dia. Okay, ni rasa macam engine CBR lah. Memang betul-betul engine CBR Tapi dia dah tune untuk motor ni lah kan. Power untuk motor ni. So feel dia lagi sedap lah. Quick shifter dia sedap saya, smooth. Quick shifter dia memang smooth gila. Ini aku dalam sport mode. So far aku rasa dia punya quick shifter memang smooth lah. Memang sedap. Shifter dia memang smooth. Engine pun smooth. Kau tengok dekat RPM rendah pun dia still smooth lagi. Aku rasa memang motor dia sedap lah, daily sial lah. Lepas tu dia punya ergo dia size dia tak terlampau gabak tau. So kau rasa motor ni kecil. Aku rasa motor ni size dia macam lagi kecil daripada Z9 ni. Aku rasa Z9 lagi besar aku rasa lah, size motor dia. Tukar gear 1 lah. Clutch pun tak keras sangat. Just nice bagi aku lah. Kita try depan ni kena tarik sebab dekat highway. Woo! Oh, dia masuk gear 2 dia memang sedap. Memang lembut. Lembut gila. Masuk gear 2 dia memang lembut. Tapi bunyi dia memang syadu lah. Ni slip on je tau. Still ada catalytic, still ada lagi. So untuk bunyi exhaust dia, untuk slip on kira padu lah.
Ya, power kalau kau bawa inline 4 memang padu. Tengok design dia macam Ducati Street Fighter sikit yang depan tu. Memang style lah. Aku memang minat design ni sebab kalau kau tengok saiz dia kecil sebenarnya. Macam bawa motor 650. Kalau kau tengok lebar dia tak lebar sangat.